5 sunnah ketika azan. Tuan-tuan, sunnah-sunnah ini hampir pupus di atas muka bumi Allah. Sunnah yang pertama, sebut seperti mana Tok Bilal sebut. Buat sunnah tuan-tuan, buat sunnah ni. Tuan-tuan akan tengok. Yang kedua, tuan-tuan selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bila Tok Bilal habis azan, selawat. Nabi kata, siapa yang selawat kepada aku sekali, Allah selawat kepadanya 10. Sunnah ketiga, azan. Kemudian Nabi kata apa kat saya kan tuan-tuan? Mintalah kepada Allah untuk aku, untuk Rasulullah, al-wasilah. Apa itu wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah. Sesungguhnya wasilah itu satu tempat dalam syurga, satu kedudukan di dalam syurga. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah. Yang hanya layak untuk seorang saja hamba Allah. Wa arju an akuna anahu. Nabi kata, aku harap akulah yang mendapatkan wasilah itu. Tuan-tuan, kita juga mengharapkan Rasulullah yang mendapatkan wasilah itu, sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang memohon kepada Rasulullah untuk mendapat wasilah, dia layak mendapat syafaat Rasulullah. Tuan-tuan, tuan-tuan akan ingat ayat ni, saya akan ingat ayat ni. Di padang mahsyar, benda yang paling tuan-tuan tunggu sekali selain daripada keampunan dan rahmat Allah, benda yang paling kita tunggu adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah yang keempat ketika azan. Dan yang terakhir saya nak sebut kat tuan-tuan, ni yang kelima. Siapa yang jawab seperti mana Bilal sebut, dia jawab sampai Tok Bilal kata, la ilaha illallah, dia pun jawab la ilaha illallah. Nabi kata dia jawab semua tadi ni dengan hatinya, dengan keyakinan daripada hatinya, dakhalal jannah. Hadis riwayat Imam Muslim. Subhanallah.